bagus. Double strike. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alhamdulillah hari ni sihat lagi. Hari ni kita turun bersama dengan Man dan juga Fahmi. Hari ni kita turun lewat sikit sebab malam tadi hujan sampai ke lah baru serik dah. Sekarang dah pukul 9.30. Target kita hari ni nak pergi cari ikan kat kawasan-kawasan selat lah. Kalau ada ikan besar, alhamdulillah. Tapi target saya lah, target ikan kasamnya hari ni. Depa ni target ikan besar-besar. Jadi jom kita pergi. Let's go. Target mesti kena padu. Okey, ni teknik yang saya guna. Jig kat bawah, SP ni kat atas ni. Ini untuk kita target ikan-ikan yang lalu macam GT macam tu lah. Ni pun teknik ni saya tengok kat mana saya pun tak ingat dah. Jomlah kita cuba je lah. Ciut. Tando. Ni. Besar kecil. Oi, jangan hak. Boleh. Uji bukan tak ada. Oh, dah dia. Ada ni. Hari ni hari ni. Lalu duduk tengah payah dapat ikan. Tidak lagi. Saya ni ya. Oh, bulus. Aduh. Lekak tekai. Ada saya. Apa tak? Jenah. Hei, pada dia ni.
Dia dah kasam. Ada. Lekat lagi. Tu. Macam kasar. Oh, ada saya lah. Boleh lah buat kasam. Kena balik 4. Bakal kita fresh lah, kena balik 4. Tu. Oi, kena. Okey. Lepas kat ni sikit semua. Lawan ni. Tu ada saiz. Ali dah betul ni. Boleh ni. Buat lari kuih. Ikan apa ni? Rasa macam anak GT. Cakap dah. Ada ikan apa ni? Kau tengok ikan ni. Ikan apa ni? Spesies ikan buntai. Kan? Ikan buntai ke apa ni? Ya dah. Boleh makan tak ikan ni? Buntai tu. Bukan buntai ni. Buntai ada kembung. Tak kembung lagi ke? Cantik ni. Baik ni. Layan ni. Ikan apa tu? Kerapu. Kerak kukak. Hari ni kerapu. Mantap ni. Yo lagi. Tanda boleh ni. Tanda macam kuat. Kuat kali. Besar juga tu. Besar tu. Ni ada saiz ni. Double strike. Jenah hok. Spot jenah hok apa ni? Besar ni. Ya, beli beli. Jenah hok. Boleh dah ni buat kasam. Ni saya tengok marah dia lagi. Bagi menutup. Dia mana? Gila kuat. Ada. Okey. Ni ada saiz. Tak lawan dah. Ikan ketuak. Ada saiz ni. Dapat juga ikan ni. Sedap ikan ni, geng. Aku sampai kena terus. Kerapu. Boleh dah, selesai. Kasam.
lucu. Tak dekat-dekat. Banyak kali dah tarik ha. Tak dekat-dekat. Jenah ha. Okey, alhamdulillah. Dia ada. Ada yang 20 ekor ni. Oh, dia lagi. Macam lucu. Lucu. Dia lagi. Berapa mi? Oh. Ada saiz ke ni? Saya ni. Okay, ni boleh. Ni saiz ni. Ada. Okey. Oh, jenah. Ui, jenah saja ni. Cantik. Ada dah 30 ekor jenah ni. Cantik. Tu punya pun ketuk ni. Spesies ni sama saiz semua. Dia satu grup. Allah, tak lekat. Berapu. Boleh lah. Spot dia ni. Ada saiz. Jenuh lah nak bersiang lagi ni. Macam rasa. Sangkut tali kita semua. Surat. Sangkut tali kita. Oh. Ya kan tiba-tiba. Satu kerapu. Sangkut 2 jig. Ikan sapon. Apa? Tak. Mana? Dia nak tangkap tu dia pukul tu. Tengah sibuk dengan tali belut ni. Kerapu kecil ni. Panau. Buat perkasam boleh ni. Ada tu. Ada man? Ni video padu-padu sikit. Okey. Besar tu. Double strike. Kat ni. Dia panas kat ni. Rekod dia. Ha? Dia tu. Ikan tu.
Oh. Adik-beradik. Ha, adik-beradik. Ha. Hmm. Kan? Kau gegar Kek apa ni? Oh, jenahak. Jenahak awak. So aku kapit ini ni. Boleh tak? Double strike. Strike dah tadi. Ikan apa ni? Apakah? Oh, jenahak. Oh, ada saiz. Hei. Itu terbaik. Aduh, aduh, aduh. Aduh, pedih. Aduh, 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 aduh. Oh, double strike. Oh, mantap ni. Mantap ni. Oi, macam ringan tadi pula. Oi, jenahak juga. Spot dia ni. Kena tahu rumah ni. Kena set location. Oh, kasak. Oh, main pun kena juga. Main tak lari lah gapu. Ni ada saiz sikit. Oh, kerapu. Dia ni. Saiz ni. Ni kalau kat pasar ni, berapa ringgit ni? Dapatnya. Bubu tak apa jangan pukat. Oh, pukat isang. Dah lah aku tak kerti nak pukat anjing. Oh tu. Okey. Kerapu ni. Okey. Alhamdulillah. Double strike. Tak kena. Betul-betul fresh lah. Kau-kau punya fresh lah tu. Macam-macam goreng makanan ni. Sedap eh. Oh, besar ni. Kawan ni, kawan dia duduk ni. Mantap ni. Mantap ni. Cantik ni. Kasar. Allah! Jangan naik, jangan. Itu dia ikan paling besar tu. Apa-apa besar bagi siap. Tak boleh balik dah hari ni. Ada juga kat sini dia. Ada ni. Oh. Muju tak utuh. Bahaya. Itu tak. Oh, set baik bukan. Aku ingat dia dah. Ingatkan buntel dah. Hoi. Kau memang ingat ikan. Dia.
Macam berat lah. Kerapu. Ada saiz. Aku ada saiz. Oh, kawan. Oi. Ui, kasar tu. GT oh. GT. Kau GT tu, sagai. Sagai. Ikan apa ni? Oh, kesi. Oh, kesi. Besar tu ni. Oh, melompat kerapu. Aku dekat kejauh lagi. Oh. Punya dekat tu. Kecil aku. Oh, dia makan SP. Dia makan. Ai! Cik aku. Sikit sangat. Oi, cik hilang. Cik hilang. Tak besar ni. Tapi bergedi-gedi. Oh. Berapa gedi-gedi-gedi. Dia ni. Dia ni. Besar. Macam sak. Oh, jenah hak. Oh, ada saiz ni. Oh, kena pipi. Oh, asyik boy. Kecil itu. Saiz ni dia makan SP. Dapat pula. Lucu. Jenah hak lagi. Suka jenah hak dengan dia. Oh, wah. Tak ni. Dia tak mengerutu mi. Dia sedut tu. Dia kita kalau dekat-dekat tau. Dekat-dekat. Aduh. Dia sedut masuk dalam dia tak mengerutu lah. Susah. Ni besar. Double strike, double strike. Kalau nak tembang ni. Woi, jenah hak lagi ke dia. Minat sungguh jenah hak. Kita kerapu dia tadi, dia dapat jenah hak tu. Mana Ci? Kena duk tembang. Kena saya.
Saiz tu kan. Teruk. Saya tu ada so. Kalau tak lagi dulu. Tahu lah. Dua hook kena. Aduh, kena ke dia lagi. Jenah hok lagi boleh kat dia. Jenah hok lagi apa? Jenah hok dia ni. Oi, jenah hok lagi. Oi, terik seminit 3 ekor jenah hok dia ni. Jenah hok kat dia mau semua ini. Okey. Kecil je. Isi. Nah. Sangka kat pipi. Pipi. Sangka pipi. Dah berserat. Double. Aduh. Masuk. Kenapa ke Mami? Berat ni? Oh, kerapu. Kerap. Ada kan? Cik mana? Double strike. Balas macam rotan orang. Jahat. Alhamdulillah. Saiz. Macam ni. Hari ni kami pakai jig tong lah. Dah berserat. Kerapu. Hari ni kami pakai jig tong sebab kalau pakai kosong dah 2 jam dah kami. Dah 2 jam dah kami jig. Tak makan. Jalan sekali mak. Ayat mati hari ni. Jalan sekali. Ni dapat mok nganuk. Abang adik. Jalan sekali. Sekali dia makan. Kerapu ni. Satu dah kot. Double strike. Jenah hok. Satu lagi dia. Oi. Saiz juga ni. Saya sedap goreng. Kako. Ni macam jenah hok. Tuak lah. Dah besar. Dok. Jenah hok lagi. Tu. Angkut dengan tali. Balik dengan tali member. Relax. Dah. Jenah hok lagi. Spot jahat saja ni. Dah besar. Lucik juga. Ingat kerapu je ni. Kerapu ni. Jenah hok lagi. Sangka pipi. Tu. Sak raya tu. Dia nak berdiri man. Diri.
Oh. Gapu. Gapu Bekasam. Pakai SP. Alhamdulillah sampai ke pangkalan semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini rezeki untuk hari ini. Ada dalam 100 ekor ada ni. Tapi itulah saiz-saiz ni lah. Sebab kita memang target saiz-saiz ni lah nak buat Bekasam. Nak bawa balik kampung sebenarnya ni. Saiz goreng. Ini player paling banyak dapat ni. Tak juga yang tu. Ha. Nama baru dia Jenami. Itu Mankapu. Mankapu. Okey dah Ikoi. Jom balik lewat dah ni.